Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Qala Allah Ta'ala Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia dan menjelaskan kepada perkara-perkara hukum hakam dan sebagainya bagi manusia, membezakan antara perkara yang hak dan yang batil. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya mari kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang disebutkan tadi adalah satu bukti dan tanda bahawa antara kelebihan bulan Ramadan ini adalah salah satunya yakni nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran. Selain daripada bulan puasa itu sendiri dan bulan Al-Qiyam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, umum mengetahui bahawa penurunan ayat suci Al-Quranul Karim ini merupakan satu mukjizat, kalamullah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, mutawatir, dan ia juga merupakan kalam yang menjadi ibadah bagi pembacanya. Dan daripada penurunan Al-Quran yang penuh mukjizat ini, dia dikategorikan beberapa peringkat dalam penurunannya. Yang pertama, penurunan Al-Quranul Karim seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, yakni ia terpelihara, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran pada peringkat awal ini secara serentak, 30 juzuk ke Lauh Mahfuz. Manakala peringkat yang kedua pula adalah penurunan Al-Quranul Karim daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Manakala peringkat yang ketiga pula secara berperingkat-peringkat Al-Quran alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, dan ini merupakan 3 peringkat yang jelas yang dihuraikan oleh ulama dalam membahaskan penurunan ayat suci Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ayat ini memberitahukan kepada kita melalui pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar ini adalah penurunan secara penuh, yakni 30 juzuk keseluruhannya. Dan penurunan secara penuh ini berlaku pada malam Qadar, ataupun kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Maka demikian itu, selepas sahaja penurunan Al-Quran secara penuh, barulah
diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka inilah merupakan yang masyhur di kalangan kita. Kita katakan bahawa penurunan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Manakala pandangan yang kedua yang dinyatakan, dan kita pun telah merayakan ataupun meraihkan 17 Ramadan itu sebagai nuzul Al-Quran, merupakan tarikh di mana 17 Ramadan itu adalah penurunan Al-Quranul Karim diturunkan. Bermulanya berperingkat-peringkat penurunan Al-Quran ini kepada Nabi SAW. Sebab itu tidak adalah perbezaan dan khilaf antara 17 Ramadan dan juga penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yakni yang rajihnya pada 27 Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.